Salam sejahtera dan hai. Saya hos anda, Khalid Hamid ataupun MK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Salam sejahtera dan hello traders di seluruh dunia. Terima kasih di atas kesetiaan anda dalam mendengarkan setiap episod belajar trading melalui pendengaran ataupun BTMP. Untuk tahun 2026 ni, Alhamdulillah saya konsisten menghasilkan episod baru setiap minggu. Saya tak tahu macam mana respon dia, hanya saya tahu melalui komen-komen di YouTube sahaja. Kalau anda sudi, tinggalkanlah komen, like dan share episod podcast BTMP dengan rakan-rakan anda. Dan anda juga boleh berikan review melalui Apple Podcast dan juga Spotify. Baiklah, tajuk podcast kali ini saya nak ceritakan tentang turning point saya dalam trading. Ianya berlaku pada tahun 2018. Bagi kebanyakan traders, turning point dalam trading mereka berlaku apabila mereka hit rock bottom. Ramai dah traders yang saya coaching, yang saya ajar dan juga saya kenal. Kebanyakan mereka memang hit rock bottom terlebih dahulu sebelum mereka berjaya. Ada yang rugi sampai lebih daripada RM1,000,000. Kalau anda kenal seorang trader ni, nama dia Atuk Pemalu. Tak silap saya, dia rugi sampai RM1.6 juta sebelum dia akhirnya bergelar seorang profitable trader. Dan ada banyak jenis rock bottom yang selalunya kita dengar lah. Contohnya macam bila seseorang tu sampai hutang keliling pinggang, sampai masuk AKPK, MC berulang kali. Apa lagi contoh yang anda boleh bagi? Itu adalah contoh-contoh lah rock bottom, di mana kita sampai satu tahap berada di paras yang paling rendah, rock bottom, macam WWE tu kan, rock bottom. Lepas tu kita pun terfikir, adakah ini bidang untuk kita? Adakah kita sesuai untuk jadi trader ataupun sebenarnya tidak? Sebab trading bukan untuk semua orang. Saya percaya yang trading ni boleh dilatih, ya, tak mustahil. Semua orang boleh jadi trader, tapi bukan semua orang boleh jadi profitable trader. Macam mana jadi profitable trader? Anda kena banyakkan belajar. Tapi belajar saja tak cukup. Sebab kebanyakan orang ajar apa? Technical analysis saja. Tapi kalau anda menjuruskan pembelajaran anda tu terhadap psikologi trading, barulah anda boleh faham macam mana nak jadi seorang profitable trader. Dah banyak dah ilmu psikologi trading yang saya kongsikan dalam BTMP. Jadi dengarkanlah setiap satu episod berikut ya. Okey, kita sambung balik cerita tadi. Bila seseorang trader tu dah hit rock bottom, dia akan berada di persimpangan. Adakah dia akan teruskan ataupun dia akan berhenti dan cuba buat benda lain? Apa yang mengejutkan saya ialah lepas COVID, mereka yang decide untuk tak teruskan kini membuat comeback. Sebab apa mereka membuat comeback? Kalau anda tanya saya sebagai seorang CFP, sebagai seorang CFP yang memang makanan saya berkenaan dengan personal financial planning lah. CFP itu Certified Financial Planner. Sebagai seorang CFP, apa yang saya nampak adalah sekarang ni zaman yang sangat mencabar. Kerja-kerja kita banyak diambil alih oleh sistem, mesin dan juga AI. Macam kawan saya sendiri dulu seorang usahawan fashion, dia jual tudung. Dulu dia perlukan model, okay? Model muslimah. Model muslimah tu kena, kalau ada 10 jenis tudung, kena try lah 10 jenis tudung tu. Satu tudung, satu gambar. Satu tudung, satu gambar. Okay? Tapi sekarang ni, model tu dia dah tak perlukan dah. Dia ambil tudung, dia letak dekat patung. Lepas tu dia bagi prompt dekat AI. Jadikan seorang model muslimah yang cantik jelita memakai tudung saya. Jadi AI akan buat macam model, muka yang memang real, pakai tudung dia. Tu dah tak payah dah bayar model. Tak payah susah-susah ambil gambar, pakai kamera mahal tu kan. Sekarang ni pakai AI saja. Jadi disebabkan oleh cabaran yang saya cakap tadi, ramai orang sekarang kehilangan pekerjaan. Ramai orang yang business drop. So, apa lagi yang mereka boleh harapkan untuk menjana pendapatan? Dan salah satunya adalah trading. Sebab trading boleh dimulakan dengan sangat mudah. Anda hanya perlukan smartphone atau device ataupun gadget. Kemudian ada modal trading dan ada internet.
Lepas tu anda of course lah kena ada ilmu dan juga skill serta pengalaman. Dia tak macam anda kena mulakan sesuatu bisnes. Dalam kena cari pelanggan, cari klien dan cari bisnes. Tapi dalam trading tak ada. Hanya ada kita dengan market saja. Dan on demand, bila kita trade, kalau ada profit, kita boleh terus withdraw. So, siapa yang tak nak cuba buat duit melalui trading kan? Baik, dan berbalik kepada apa yang saya cakap tadi, ramai orang nak buat comeback sebab sekarang ni keadaan ekonomi semakin mencabar. Disebabkan oleh mesin, sistem dan juga AI. Peluang pekerjaan makin terhad. Nak buat bisnes kena ada modal. Dan kalau ada modal pun, bukan kebanyakan bisnes akan gagal. Okay? Dalam masa 3 tahun pertama, 90% bisnes akan tutup. Itu statistiknya. Kalau statistik trading pula, 90-90-90. 90% traders will lose 90% of their account in 90 days. Tapi kalau dekat Malaysia, tak sampai 90 hari pun, selalu dalam seminggu je dah habis modal tu. Maaf itulah reality dia. Susah untuk sustain account. Okay, berbalik kepada tajuk. Bilakah turning point dalam trading saya berlaku? Ianya berlaku pada tahun 2018. Jadi pada tahun 2018, ada seseorang ni yang saya memang tengok YouTube dia, saya follow dekat social media. Dia ada buat satu program, okay, dekat Singapore. Buat workshop lah, live workshop. Kita kena pergi sana join kelas. Saya seumur hidup saya tak pernah lagi lah saya nak pergi nak pergi belajar trading dalam workshop, lepas tu pergi pula overseas. Tapi tak macam mana pada tahun tu saya terdetik rasa nak pergi. Jadi saya pun pergilah. Ianya berlangsung pada hujung tahun, bulan 12 tahun 2018. So siapakah orang yang saya maksudkan? Ianya adalah Trade Society. Trade Society ni dia diasaskan oleh dua orang, iaitu Moritz dengan Rolf. Dua-duanya datang daripada Jerman dan mereka ajar dalam English. Jadi dalam seluruh dunia ni, saya tak faham kenapa diorang datang Singapura nak mengajar. Dan mungkin itulah asbabnya di mana Tuhan menggerakkan saya untuk pergi ke Singapura untuk belajar. Jadi saya pun booking hotel, booking flight dan pergilah ke workshop mereka selama 2 hari. Walaupun ianya dijalankan pada hujung minggu, maksudnya ketika market tak gerak, mereka cerita pasal benda yang dah jadi. Tapi saya dapat satu petunjuk yang sangat jelas mengenai trading. Saya tidak lagi trade macam yang saya pernah trade sebelum tu. Dan untuk pengetahuan anda, saya mula mengajar tahun 2011 dan sampai 2018, apa yang saya ajar tu betul, tidak dinafikan. Tapi ianya belum lagi betul-betul optimum. Lepas saya pergi workshop Trade Society tu, barulah segalanya menjadi jelas, barulah segalanya menjadi optimum. Kalau tahun 2011 sampai 2018, saya punya trading style adalah masih lagi dalam keadaan macam meneka. Okay? Kita teka dia nak buat tu, nak buat ni. Bila saya belajar dengan Trade Society, barulah clear nampak apa yang dikatakan sebagai setup, lepas tu signal, apa itu risk management, apa itu portfolio dan macam-macam lagi lah. Saya belajar selama 2 hari tersebut. Dan untuk pengetahuan anda juga, tahun 2018 saya telah pun launching buku baru saya yang dipanggil TFS Price Action Trading tahun 2018 bulan 5. Jadi pada hujung tahun yang sama saya pergi workshop Trade Society. So nampak tak di mana walaupun saya dah tulis buku, saya masih lagi dapat value bila saya join program orang lain. Dan sejak daripada join workshop Trade Society lah yang trading saya semakin optimum dan pergi ke next level. Kalau tak sebelum tu, saya masih lagi terumbang-ambing dalam trading. Saya tak betul-betul faham trading ni macam mana sebenarnya kita nak betul-betul make money. Sebelum ni, bila saya trade, saya akan trade macam bila hujung bulan, kita rasa macam break even je. Kita susah nak pergi ke next level. Tapi once kita dah faham yang setup dan strategi yang berkesan tu macam mana, jadi barulah kita rasa berani untuk trade dengan lebih keyakinan yang tinggi. Sebab saya pegang satu quote daripada George Soros ni dan saya nak anda juga pegang benda yang sama sebab ianya sangat-sangat signifikan, iaitu it's not about whether you are right or wrong but how much you make when you are right and how much you lose when you are wrong.
Berapa banyak yang anda buat duit bila anda betul dan berapa banyak yang anda rugi bila anda salah. Itulah yang saya dapat bila saya pergi ke workshop Trade Society. Bila trade tu tengah menjadi, masa itulah kita kena betul-betul monetize. Tidak ada istilah stop trading. Okey, target dah sampai. Contohnya kita punya target adalah 5% sebulan. Bila kita dah hit 5% lepas seminggu, tak bermaksud kita akan stop trading. Selagi mana ada peluang keemasan yang datang, kita akan tetap akan melakukan trade. Sebab peluang keemasan dalam trading bukannya selalu datang. Ianya bergantung kepada strategi anda lah. Kalau strategi yang macam lower time frame, very short term, mungkin kekerapan tu lebih tinggi. Tapi kalau anda jenis trade time frame 4 hour, time frame daily, of course dia tak akan sekerap itu. Sebab itulah bila ada peluang yang datang, jangan lepaskan peluang. Anda perlu monetize ataupun rebut peluang tersebut. Make as much money as you can bila peluang tu datang. Dan on a different day, okay, pada kesempatan ataupun peluang yang lain, mungkin rezeki tu tak berapa nak mencurah-curah. Mungkin anda lost, tapi loss lah sekadar minimum saja. Kita sambung balik cerita tentang workshop Trade Society tadi. Saya pergi ke workshop tersebut. Dia ada learning material, dia ada presentation. Saya pun sebagai seorang pengajar, saya belajar. Apa yang kita sebagai pengajar ni kita kena prepare. Sebab itulah bila saya dah tamat belajar dekat Trade Society 2018 tu, pergi workshop kan dekat Singapore. Saya pun mulalah buat workshop sendiri. Tahun 2019 yang dipanggil sebagai Breakthrough Masterclass. Dan apa yang saya ajar dalam Breakthrough Masterclass adalah apa yang saya dapat daripada Trade Society di Singapore. Melalui program tu, kita buat workbook full color, cantik-cantik. Kita bagi buku sekali, buku yang launch Mei 2018 tu. So, kita bagi sekali yang tu, kita buat workshop. Habis workshop, kita sambung lagi dengan online class, kita buat live trading. Dan macam-macam lagi value yang kita cuba bagi. Selepas saya buat kelas tahun 2019, Trade Society datang sekali lagi ke Asia Tenggara. Kenapa dia datang Asia Tenggara, saya pun tak tahu. Kenapa dia tak buat dekat London ke, dekat Jerman ke kan? So, dia datang. Mungkin sebab dekat sini dia ada ramai followings dan ada yang request. Setahu saya yang dia buat dekat Manila tu memang ada orang request lah untuk mereka buat workshop dekat sana. Nama dia Celeste Rodriguez. Celeste Rodriguez, okay? Jadi pada Disember 2019, sekali lagi mereka datang Asia Tenggara tapi kali ni di Filipina. Jadi saya pun pergi ke Filipina. Saya tak nak lepaskan peluang untuk belajar. Dan kali kedua saya pergi tu saya bawa sekali lah saya punya staff dan juga trading buddy saya masa tu iaitu Alan T. Kita orang pergi workshop tu dan we really had a lot of fun lah sebab lepas workshop tu siap kita pergi main tagging tu yang macam dia bagi pistol kita tembak laser lah dekat dia macam paintball tapi dalam bentuk laser. Kita orang punya workshop 2 hari. Selain daripada belajar dengan Trade Society, kita juga belajar psikologi trading dengan Celeste tadi. Celeste Rodriguez nama dia. So, apa yang dipelajari ketika itu ada sesuatu yang berlainan tapi masih lagi sangat-sangat bermanfaat dan saya masih mengenang kembali kenangan manis tersebut bila belajar trading dalam suasana yang tak macam sekarang lah. Kebanyakannya kita belajar online kan. Dan bila belajar dengan Trade Society ni, diorang prepare lah material macam-macam dengan workbook, dengan slides. Semua material tu saya masih lagi simpan sampai sekarang. Untuk saya jadikan kenangan, memento dan juga untuk saya baca-baca lah bila saya sunyi dan bila saya rasa bosan. Dan salah satu soalan saya tanya Rolf. Rolf ni dia punya latar belakang macam ni. Dia duduk Jerman, kerja dekat Jerman. Lepas tu dia berhenti kerja, dia pergi ke Chiang Mai. Chiang Mai dekat Thailand. Dia duduk dekat Thailand. Dan lepas tu dia jumpa jodoh dia dekat Thailand jugalah. Dan dia duduk Thailand sebab dia nak jadi full time trader, dia cakap. Kalau dia duduk dekat Jerman, dia tak boleh nak jadi full time trader. Ini kerana kos sara hidup dekat Jerman tinggi. Dengan kos sara hidup yang tinggi itu, dia tak boleh nak jadi full time trader. Ketika itu, akaun dia belum lagi cukup besar
dan dia punya profit pun tak boleh nak cover dia punya lifestyle. Jadi apa yang Rolf buat? Rolf pergi ke Chiang Mai, tinggal di sana, sewa satu banglo besar pada harga kira-kira $1,000 saja. So sewa banglo besar $1,000 sebulan. Kalau dekat Malaysia mungkin 20,000 sebulan. Betul tak? Jadi saya pun tanya dia, bila awak resign, dalam bahasa Inggeris lah. Bila awak resign, awak datang ke Thailand, berapa size account awak? Sebab kita kena ada satu size account yang cukup besar kalau kita nak jadi full time trader. Lagi-lagi pula kalau kita ni nak berhijrah kan, nak jadi full time trader ni, takkan modal $1,000. So dia pun bagi jawapan, dan jawapan dia tu pada saya make sense, tapi mungkin ia mengejutkan anda. Jawapan dia adalah RM200,000. Pada masa tu $50,000. So kalau anda ada $50,000, anda pergi ke negara yang kos sara hidup dia rendah macam Malaysia, of course anda tak ada masalah untuk jadi seorang full time trader. Macam dia tak boleh jadi full time trader dekat Jerman sebab kos sara hidup tinggi. Jadi dia migrate pergi ke Thailand. Dengan modal $50,000 dia boleh sustain hidup dia. Dia boleh improve dia punya trading, dia punya skills, dan of course dia boleh besarkan account dia tanpa ada pressure. So bayangkanlah dia cakap kat saya, dia jual semua benda. Dia punya apartment, dia punya kereta dan macam-macam lagi lah. Dia lepaskan semuanya dan dia migrate. Bila dia migrate, dia tak payah pening kan nak bayar hutang itu, hutang ini. Kos sara hidup dia, makan pun murah dekat Thailand. Dia tinggal cuma fikir bayar tu je, sewa rumah saja, dengan internet, dengan elektrik, biasalah benda-benda yang sikit-sikit tu. So kalau anda nak jadi full time trader, make sure anda buat preparation yang betul. Okay, anda kena ada buat persediaan. Saya pernah buat podcast bertajuk 7 persediaan sebelum anda boleh menjadi full time trader. So pastikan anda dengar episod tu untuk anda bersedia lebih awal. Sebagai penutup, itulah dia kisah macam mana turning point dalam trading saya berlaku, iaitu bila saya pergi workshop dan belajar secara face to face dengan orang lain. Ada yang tanya saya, tak nak ke mengajar dalam Inggeris? Saya jawab senang je. Dalam dunia ni ramai dah orang ajar dalam Inggeris. Salah seorangnya Trade Society, Tier 1 Trading, who else can you mention? Ramai lah. So belajar je lah dengan diorang. Buat apa saya susah payah nak jadi orang putih, nak cakap orang putih, nak ajar kan. So anda belajar je lah dengan orang putih. Buat apa nak belajar? Kalau anda nak belajar dalam bahasa Inggeris, anda belajar je lah dengan orang putih kan. So saya memang tak akan buat kelas ataupun tak akan ajar dalam Inggeris lah. Bagaimana pula dengan anda? Adakah anda sudah hit rock bottom ataupun anda rasa anda masih belum cukup merasai rock bottom tersebut? Sebab rock bottom ni lah turning point seseorang akan berlaku. Macam saya, turning point saya, alhamdulillah lah, tidaklah seperti berada ataupun ketika saya berada di rock bottom. Turning point saya bila saya pergi workshop, saya belajar lagi. So, turning point anda pula macam mana? Mungkin bila anda dah rugi banyak, mungkin bila anda dah join program trading, mungkin anda ada join kelas siapa-siapa, dan itu mungkin menjadi pemangkin ataupun turning point dalam kerjaya trading anda. Tapi pokoknya dekat sini adalah anda kena belajar cara trade yang betul terlebih dahulu. Tak ada guna kalau anda buat benda yang salah selama 10 tahun ataupun 5 tahun. Dia tetap tak akan ke mana-mana. Pastikan yang pembelajaran anda tu menjurus kepada psikologi trading. Sebab kejayaan anda dalam trading 90% bergantung kepada psikologi trading anda. Teknik, fundamental, risk management itu cuma mewakili 10% sahaja. Jadi kalau anda nak jadi seorang profitable trader, asahlah anda punya psikologi trading sebanyak yang mungkin. Sekian saja perkongsian saya dalam episod kali ini. Semoga anda mendapat banyak manfaat. Kita jumpa lagi dalam episod yang berikutnya. Terima kasih dan bye-bye. Happy trading! Okey, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, teachers learn the most. Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.